Okey, Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Okey, baiklah. Pada hari ini saya akan mengajar artikulasi penulisan, iaitu salah satu daripada bahagian yang diuji dalam PKSK. Okey. Jadi harapkan murid-murid bersedia dengan kertas untuk menulis karangan. Okey, kita akan tulis beberapa karangan hari ini dan juga kalau boleh catatkan isi penting, poin-poin penting yang saya nak sampaikan hari ini. Okey? Dapat dengar jelas tak suara saya? Okey. Okey, baiklah, kita akan mulakan dengan karangan PKSK, penerangan dulu sebelum saya pergi kepada tajuk kita pada hari ini. Okey, baiklah. Seperti yang kamu sedia maklum, okey, PKSK akan beri 3 tajuk yang berbeza, di mana murid-murid perlu pilih satu tajuk saja untuk menulis. Okey, dah stop, jangan spam okey-okey lagi. Okey. Dia akan bagi 3 tajuk, iaitu dia akan bagi karangan fakta, penceritaan dan perbincangan. Okey? Karangan fakta macam mana, karangan perbincangan macam mana, karangan penceritaan tu bagaimana. Jadi sebelum sampai ke situ saya terangkan dulu. Okey. Kamu akan dinilai bagaimana, iaitu dari segi kejelasan pendahuluan, isi dan penutup. Okey? Kandungan karangan kamu mesti relevan dengan tajuk yang sesuai. Kamu kena ada, wajib ada pendahuluan, 3 isi dan 1 penutup. Kalau boleh nak karangan yang lagi cantik, lagi baik, masukkan sekali peribahasa. Okey, masukkan sekali peribahasa. Bagaimana nak tulis peribahasa dalam karangan, nanti saya akan ajar. Okey, keseluruhan PKSK, karangan ini ialah 10%. Jadi perlu dapat markah yang banyak ya. Okey, langkah menulis karangan macam biasa ada pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3 dan penutup. Okey. Contoh, ini ramalan contoh lah, okey. Mungkin akan keluar faedah menyimpan wang di bank, faedah bersukan, kebaikan amalan membaca, faedah menyertai perkhemahan, faedah menyertai aktiviti kurikulum, keselamatan di sekolah. Kalau topik keselamatan, dia kalau tengok buku teks, okey, dia ada tema-tema dia kan. Ada tema keselamatan, tema integriti, kebudayaan, kejiranan, kekeluargaan. Jadi semua tu kita dah ambil kira Mungkin akan keluar keselamatan, mungkin di rumah, di jalan raya, di sekolah. Jadi bagaimana murid nak kaitkan isi karangan berdasarkan tajuk tu. Okay. Faedah internet, kebaikan laman sosial. Okey. Kepentingan telefon pintar. Mungkin dia bagi kepentingan telefon pintar kepada murid-murid. Jadi kita tak belajar kepada murid, kita belajar kepada semua. Jadi kamu kena olah kepada murid. Okey, baik. Contoh okey, baik. Isi karangan yang dia boleh gunakan dalam pelbagai tajuk karangan. Okay, lepas ni kita nak terus buat karangan, okey? Saya ada beri masa 1 jam setengah untuk kamu. Jadi saya rasa sejam setengah tu kita mungkin boleh buat 3 karangan. Jadi saya tak nak buang masa, kita teruskan dengan penulisan karangan. Okey. Isi karangan ini satu bonus tau, boleh snap Okey, kita boleh gunakan isi yang sama untuk tajuk-tajuk karangan ini. Kita boleh gunakan isi yang sama untuk tajuk karangan ini. Iaitu, pertama, faedah membaca. Okey, kedua, faedah bersukan. Ketiga, faedah berkebun. Keempat, faedah bercuti.
kelima, faedah menyertai aktiviti co-curriculum. Jadi kesemua karangan ini, kita boleh gunakan tajuk mengisi masa lapang. Okay, sebagai contoh, faedah membaca dapat mengisi masa lapang kita. Okey. Oleh itu, kita dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang negatif. Contohnya seperti melepak, membuli, merayau-rayau, melakukan merosakkan harta benda awam dan sebagainya. Okey. Kita dapat mengisi masa lapang kita dengan membaca. Kalau bersukan dapat mengisi masa lapang kita. Kita dapat melakukan pelbagai perkara yang berfaedah. Okey, contohnya sukan yang boleh kita lakukan ialah bermain badminton, bermain futsal. Apa lagi? Bagi contoh, beri sekurang-kurangnya 4 contoh atau 3 contoh dah cukup. Tak payah banyak-banyak. Okey, faedah berkebun. Berkebun dapat mengisi masa lapang kita. Oleh itu, kita dapat mengelakkan diri daripada perkara yang negatif. Okey, kita boleh berkebun bersama ahli keluarga di kawasan rumah kita ataupun di kawasan lapang. Jadi nampak dia boleh relatekan dengan mengisi masa lapang. Faedah bercuti. Bercuti dapat mengisi masa lapang kita. Kita dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang negatif. Kita boleh bercuti dalam ataupun di luar negara bersama keluarga ataupun rakan-rakan. Nampak? Dia satu isi ni kita boleh guna dalam berbagai tajuk. Okey? Jadi boleh hafal tajuk ni. Lock. Kalau karangan fakta, hafal mengisi masa lapang supaya awak boleh masukkan dekat mana-mana karangan. Yang kedua, mengeratkan hubungan. Okey, dapat mengeratkan hubungan. Apa yang mengeratkan hubungan? Kebaikan bercuti, kebaikan bersukan, kebaikan belajar dalam kumpulan, kebaikan berkebun, kebaikan hidup berjiran, kelebihan menyertai aktiviti ahli keluarga. Jadi semua ni tajuk ni dapat mengeratkan hubungan. Okey, bagaimana? Contoh cikgu ambil kat sini. Kelebihan, kebaikan belajar ataupun kebaikan bersukan. Bersukan dapat mengeratkan hubungan kita. Sebagai contoh, kita dapat berkenalan dengan kawan-kawan dari sekolah lain. Okey, kita juga akan bekerjasama dalam satu pasukan. Oleh itu, bersukan dapat mengeratkan hubungan. Nampak? Okey, dah bagi contoh, dah bagi huraian. Okey, seterusnya. Menambahkan ilmu pengetahuan. Jadi 3 poin utama ni mengisi masa lapang, mengeratkan hubungan, menambah ilmu pengetahuan. Awak boleh ulang-ulang isi yang sama dalam tajuk karangan yang berbeza. Kebaikan bercuti. Bercuti dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita. Kita boleh belajar pelbagai budaya dan cara hidup jika kita bercuti di sesuatu negara atau tempat. Sebagai contoh, jika kita bercuti di Terengganu, kita dapat melihat pelbagai kehidupan di tepi pantai contohnya. Kalau di Melaka, dapat belajar mengetahui tempat-tempat yang sejarah. Dapat ilmu lah. Jadi tu panggil menambah ilmu. Kelebihan menyertai perkemahan. Perkemahan dapat menambah ilmu pengetahuan. Okey, kita boleh belajar ilmu tentang cara mendirikan kemah, okey, tentang cara masak atau sebagainya yang tidak diajar dalam bilik darjah. Dapat menambahkan ilmu pengetahuan tentang kemahiran. Okey. Seterusnya, ini semua boleh gunakan dalam tajuk ini. Baik, seterusnya. Peribahasa yang sesuai digunakan dengan karangan dan ayat. Ini boleh snap juga ya. Bagai katak di bawah tempurung. Ini kita boleh gunakan dalam karangan faedah membaca. Okey, boleh guna dalam karangan faedah membaca. Bagai katak di bawah tempurung, kita boleh guna dalam karangan faedah membaca. Contohnya, membaca dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Oleh itu, kita tidak akan menjadi seperti katak di bawah tempurung yang tidak tahu dunia luar. Nampak? Okey? Bagai menatang minyak yang penuh. Ini tentang kasih sayang. Kasih sayang ibu bapa terhadap anak. Okey?
Ibu saya menyayangi saya bagai menatang minyak yang penuh. Okey? Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Karangan menyimpan wang di bank. Okey? Karangan seterusnya, malang tidak berbau. Okey? Ialah karangan keselamatan. Keselamatan di sekolah, keselamatan di jalan raya, keselamatan keselamatan di rumah. Boleh gunakan malang tidak berbau. Okey. Banyak membaca, luas pengetahuan juga boleh guna dalam karangan faedah membaca. Badan sihat, otak cerdas, boleh dalam karangan faedah bersukan tadi. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat dalam karangan gotong royong. Tempat-tempat aktiviti ada keluarga. Bagai au dengan tebing, gotong royong, persahabatan. Bagai isi dengan kuku, juga persahabatan. Sahabat baik saya. Hubungan kami bagai isi dengan kuku. Pada masa lapang kami melakukan kerja bersama-sama bagai au dengan tebing yang saling membantu. Okey. Okey. Baik. Sekarang cikgu nak terus pada karangan. Kamu boleh bersedia dengan karangan dengan kertas kamu untuk kita tulis karangan. Okey. Kita dah tak ada banyak masa. Okey. Kamu dah ibarat macam dah menunggu masa untuk berperang. Jadi kita kena readykan senjata kita. Jadi senjata kamu ialah persediaan lah. Jadi kita nak tulis karangan pada hari ni. Saya tahu murid-murid tak suka tulis karangan. Saya tahu. Tapi kamu nak ke tak nak, kamu kena tulis juga sebab 10% markah dia diambil daripada artikulasi penulisan. Jadi oleh itu kita tak nak abaikan 10% ni. Mungkin kamu kata, saya dah ready untuk matematik, dah ready untuk sains, pengetahuan awam, semua dah bersedia. Tapi saya punya penulisan saya tak bersedia kerana 10% je. Jangan macam tu ya, kerana kematangan murid dapat diuji melalui penulisan kita. Murid yang cerdik biasanya dia boleh menulis dengan baik. Okey, cikgu boleh nilai. Okey, baik. Sekarang kita nak share tentang tentang karangan yang saya nak ajar hari ini. Okey, sediakan sediakan kertas. Karangan kena ada kertas. Okey, tak boleh tak ada kertas. Saya nak ajar karangan yang penting hari ini iaitu keselamatan. Keselamatan di rumah, keselamatan di jalan raya, keselamatan di sekolah. Jadi sekarang ni banyak isu melibatkan keselamatan di sekolah. Kalau kamu perhatikan sejak akhir-akhir ni banyak sangat peristiwa yang berlaku melibatkan murid sekolah. Jadi kita pilih tajuk yang tentang keselamatan. Okey, tajuk pertama saya hari ini ialah keselamatan di rumah. Tulis, keselamatan di rumah. Okey, yang cikgu cakap tulis, kamu tulis. Yang tak payah tulis, tak payah tulis. Karangan mesti ada rangka. Kalau tak ada rangka, bagaimana kita nak menulis dengan baik? Tanyalah penulis hebat mana pun, dia pun ada rangka. Tanya cikgu pun kena tulis rangka. Walaupun dalam kepala saya banyak idea, saya perlu tulis rangka. Sebab itulah guide kita, panduan kita untuk menulis. Kerana kamu hanya ada masa 90 berapa minit saja untuk 45 minit untuk menulis 100 patah perkataan. Jangan lebih daripada 150. Jadi kadang-kadang murid yang terlampau pandai, dia terlampau banyak idea, dia menulis lebih daripada 150. Itu pun bahaya. Sebab tajuk dia, syarat dia nak 100 patah perkataan. Kalau dia kata tidak lebih, tulis karangan tidak lebih dari 100 patah perkataan, maksudnya
kena 100 atau 1 lebih sikit. Kalau tidak kurang daripada 100 perkataan, dia mungkin boleh lebih 150. Tapi saya cadangkan kamu jangan lebih 150 untuk selamat. Okey? 100, 120, 130, okey. Bagaimana nak buat karangan yang padat, yang mantap dengan begitu jumlah perkataan dia? Kamu jangan kata, 100? Sebenarnya senang aja nak buat 100 patah perkataan tu. Jom kita buat. Okey. Isi penting dia ya. Pertama, pastikan pintu tingkap dikunci. Ini keselamatan di rumah. Mestilah jika tiada ibu bapa di rumah, kita kena pastikan tingkap rumah kita, pintu dikunci kerana membahayakan keselamatan. Okey. Elakkan bermain dengan peralatan tajam. Betul, dan elektrik. Masa kita jangan bermain benda ni di rumah lah, membahayakan. Di sekolah pun sama. Kadang-kadang isi ni boleh digunakan juga untuk keselamatan di sekolah. Okey. Seterusnya, tidak membuka pintu kepada orang yang tidak dikenali. Maksudnya, tidak membenarkan orang yang tidak dikenali. Jangan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah kita. Itu pun isi. Okey. Simbol amaran pengetahuan keselamatan ditampar di tempat bahaya. Contohnya, ni di rumah kan? Keselamatan di rumah. Ibu, dia letak barang-barang beracun kat situ, dia tampal. Racun. Jadi kamu tahu tu racun. Okey? Kalau mak tak tulis, jangan sesekali ambil botol kicap dan letak benda racun dalam tu. Kerana itu mengundang bahaya. Okey, jangan. Okey, itu semualah cara-cara menjaga keselamatan di rumah. Okey, semua tulis. Tajuk dia, keselamatan di rumah. Okey. Keselamatan di rumah. Okey. Keselamatan di rumah. Okey, tengok ni. Tajuk dia, pendahuluan dia. Keselamatan di rumah penting untuk melindungi diri dan keluarga. Rumah yang selamat memberi ketenangan kepada penghuni. Okey, bagaimana nak tulis ayat pendahuluan? Okey. Keselamatan diri di rumah amat penting untuk melindungi diri dan keluarga kita. Okey. Rumah yang selamat dapat memberi ketenangan kepada semua penghuni. Ni kita boleh ambil untuk pendahuluan. Okey. Tulis ya. Keselamatan diri keselamatan di rumah amat penting untuk diri kita dan keluarga. Rumah yang selamat dapat melindungi diri kita. Kalau cikgu typo, kamu betul sendiri melindungi diri kita daripada sebarang bahaya. Okey, ni pendahuluan. Keselamatan diri di rumah amat penting untuk diri kita dan keluarga. Rumah yang selamat dapat melindungi diri kita daripada sebarang bahaya. Okey? Okey. Boleh juga masuk perkataan rumahku syurgaku. Boleh juga masuk malang tidak berbau. Tapi masukkan malang tidak berbau tu dekat isi. Jangan masuk dekat atas. Okey? Pendahuluan cukup 2 ayat saja. 2 atau 3 ayat. Boleh 2-3 ayat. Keselamatan di rumah amat penting untuk diri kita dan keluarga. Rumah yang selamat dapat melindungi diri kita daripada sebarang bahaya.
Okey, kita juga perlu bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan diri. Pun boleh. Tak nak pun tak apa. Macam ni pun dah okey dah. Okey, dia nak tengok kita boleh tulis ke tidak. Okey, sekarang tengok isi 1. Mengunci pintu dan tingkap setiap masa. Okey. Kita perlu mengunci pintu dan tingkap rumah kita ataupun pagar lah. Tingkap kan tak pernah masuk dalam bilik dalam rumah tu. Okey, mengunci pintu dan pagar rumah kita setiap masa. Okey. Terutamanya jika ibu bapa tiada di rumah. Ibu bapa ada ke tak ada pun kena tutup juga. Apa lagi kalau tak ada ibu bapa kat rumah, lagi kena tutup. Okey, kadang-kadang terkangkang je pintu dia daripada pencuri tu boleh masuk rumah dia dengan senang. Tak payah nak buka apa-apa kunci. Itu sangat bahaya Okey, elakkan pencerobohan. Hal ini dapat mengelakkan pencerobohan atau kecurian. Okey, bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Kita mesti bersedia sebelum berlaku sesuatu yang buruk. Okey. Baik. Okey, jom kita tulis isi 1. Kerangan mesti ada penanda wacana juga. Tapi yang pertama ni tak payah letak penanda wacana. Kita terus. Kita mesti mengunci pintu setiap masa. Okey, masuk isi 1 Mesti perenggan biasa, langkah sikit. Okey. Kita perlu mengunci pintu dan pagar rumah setiap masa. Okey. Maksudnya kita kena sentiasa kunci pintu dan pagar. Okey. Oleh yang demikian. Ini penanda wacana lah ni. Demikian, perompak atau penceroboh tidak mudah untuk memasuki rumah kita. Okay. Sediakan payung sebelum hujan. Payung salah je. Sediakan payung sebelum hujan. Okey. Kita perlu sentiasa bersedia. Okey, kerana perkara yang buruk boleh berlaku bila masa. Okey, nampak? Pendahuluan, keselamatan diri di rumah amat penting untuk diri kita dan keluarga. Rumah yang selamat dapat melindungi diri kita daripada sebarang bahaya. Itu pendahuluan. Okey, kamu juga boleh masukkan keratan akhbar ke, boleh masukkan setiap hari kita mendengar tentang kecurian atau rompakan yang berlaku. Ada kalanya juga boleh meragut nyawa. Okey, kemalangan itu juga berlaku di rumah. Nampak? Dia boleh tambah lagi idea-idea yang lain. Okey. Terdapat beberapa cara untuk kita menjaga keselamatan diri di rumah. Pertama, kita perlu mengunci pintu dan pagar rumah setiap masa. Oleh yang demikian, perompak atau penceroboh tidak mudah untuk memasuki rumah kita. Sediakan payung sebelum hujan. Kita perlu sentiasa bersedia kerana perkara yang buruk boleh berlaku bila-bila masa saja. Nampak? Kita ada isi. Dekat sini mana isi? Ni isi. Kita perlu mengunci pintu ni ialah isi. Okey. Kita perlu mengunci pintu ni dan pagar rumah ni ialah isi. Okey. Okey. Perompak tidak mudah masuk rumah kita. Sediakan payung itu semua tu ialah contoh dan huraian. Okey. Huraian dan contoh. Mesti kukuh. Dia kata mesti kukuh ni lah dia. Kadang-kadang murid-murid ni dia boleh bagi isi. Kita mesti kunci pintu rumah setiap masa. Kita juga mesti menyimpan alatan tajam di tempat yang tinggi, yang sesuai. Kita juga, nampak? Dia tak ada hurai. Kelemahan murid ialah tak boleh hurai. Kalau kamu tak boleh hurai, itu masalah. Okey, baik. Sekarang kita pergi pada isi kedua. Selain itu,
Okey. Jom kita tengok ke atas. Apa tadi isi dia? Elakkan bermain dengan peralatan bahaya. Gunakan dengan pengawasan orang dewasa. Malang tidak berbau. Boleh guna kat sini. Jadi kat sini point dia, elakkan bermain dengan peralatan berbahaya. Okey, jom kita buat. Okay. Selain itu, kita perlu menyimpan alatan tajam seperti, masukkan, seperti pisau, parang. Jangan buat sampai 10 tak contoh. Buat 2-3 cukup. Pisau, parang, gunting dan sebagainya di tempat yang selamat. Bukan tempat tinggi Tempat tinggi bukan selamat. Tempat yang selamat. Maksudnya tempat yang kalau simpan dekat tempat tinggi, kalau terlanggar sikit almari tu kan, jatuhlah pisau tu kepala kamu. Okay. Simpan di tempat yang selamat. Contohnya dalam laci. Okay. Jangan terdedah atas meja. Nanti kalau pencuri masuk, dia nampak dah. Oh, itu dah ada pisau. Dia ambil. Dia kalau awak simpan tempat yang tersembunyi, dia tak boleh cari, itu membuatkan dia memerlukan masa yang panjang untuk mencuri. Jadi lebih selamat lah. Okey. Selain itu, kita perlu menyimpan. Salah eja menyimpan. Kalau cikgu typo sini betulkan ya. Menyimpan alatan tajam seperti pisau, parang, gunting dan sebagainya di tempat yang selamat. Jika kita perlu menggunakannya, okey, mestilah di bawah pengawasan orang dewasa. Malang tidak berbau. Baru masukkan dia. Malang tidak berbau. Okey, koma. Kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa. Oleh itu, kita perlu sentiasa berhati-hati. Selain itu, kita perlu menyimpan alatan tajam seperti pisau, parang, gunting dan sebagainya. Okay. Di tempat yang selamat. Okay. Jika kita perlu menggunakannya, mestilah di bawah pengawasan orang dewasa. Malang tidak berbau. Kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa. Oleh itu, ni ada nota sini. Oleh itu, kita perlu sentiasa berhati-hati. Nampak? Dan berwaspada. Boleh guna berwaspada juga ataupun berhati-hati. Nampak? Ini poin dia. Simpan alatan tajam. Walaupun kamu ada banyak idea untuk tajuk ini, dia kata 3 isi penting, bagi 3 je. Jangan saya ada 100 idea nak bagi 100 isi. Tak payah. Tak payah bagi 10 isi. Tak payah bagi 5 nak isi. Bagi 3 saja. Huraikan 3 tu. Bagi 3, huraikan 3. Okay. Dia bukan nak tengok, murid ni ada 10 isi. Itu bukan menunjukkan kita pandai Okay, contohnya faedah menyimpan wang di bank. Awak bagi 6-7 isi. Dalam karangan, dia tak tengok berapa isi yang awak boleh buat tau. Dia tengok bagaimana awak huraikan satu isi tu. Perenggan lengkap mesti ada. Kena ingat dia punya berpatah balik pada syarat dia. Pendahuluan, isi ada 3, penutup. Isi tu mesti mantap. Bukan isi saja. Isi, huraian, contoh. Barulah dikatakan karangan yang lengkap. Kalau kat pendahuluan ada, isi ada, tak ada huraian, tak ada contoh. Ataupun isi yang berulang. Jangan ulang isi sama Apa contohnya macam ni? Selain itu, kita perlu menyimpan alatan tajam seperti pisau. Okey, pendengar seterusnya, kita perlu menyimpan gunting di tempat yang selamat. Itulah sama isi dengan kedua. Jangan ulang isi yang sama.
Okey, kita gunakan peranan wacana seterusnya, iaitu seterusnya kita perlu. Kita hendaklah. Kita perlu, kita hendaklah, boleh kita ajar. Gunakan apa-apa perkataan yang kata bantu yang kamu boleh guna. Suka hati, tak kisah, tu tak ada pun. Okey. Okay, tengok isi 3 tadi apa? Berwaspada dengan orang yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada orang yang kita tidak kenal. Okay. Jangan berkongsi maklumat. Ini sangat penting dan ini yang berlaku. Zaman kamu zaman digital yang suka sharing-sharing rumah saya. Oh, ni rumah saya. Cantik rumah saya. Ni bilik mak saya. Peti masih kat sini. Jadi kita dah share kat orang. Dah bagi tahu orang kat mana rahsia rumah kita. Jadi jangan. Okay. Jom kita buat. Okey, baik. Seterusnya, kita hendaklah, ataupun tadi dia kata, jangan kan. Jadi, kita buat kita dilarang. Seterusnya, kita dilarang berkongsi maklumat penting berkaitan rumah kita kepada orang yang tidak dikenali. Contohnya, seperti alamat rumah. Jangan sharing alamat kita Seterusnya, kita dilarang berkongsi maklumat penting berkaitan rumah kita kepada orang yang tidak dikenali. Seperti alamat rumah, lokasi ataupun kedudukan, aset di dalam rumah dan sebagainya. Perkara ini dapat mengundang pencuri ataupun menarik minat pencuri ke rumah kita. Okey, menarik minat perompak untuk perompak atau pencuri. Seterusnya, kita dilarang berkongsi maklumat penting berkaitan rumah kita kepada orang yang tidak dikenali. Seperti alamat rumah, kedudukan rumah, aset dalam rumah dan sebagainya. Perkara ini dapat menarik minat perompak untuk merancang rompakan ke rumah kita. Nampak? Okay, nampak? Boleh masukkan peribahasa tak yang ini? Kalau dia tak semestinya setiap perenggan tu ada peribahasa. Satu karangan tu 2 cukup lah. 2-3 cukup. Tak payah banyak-banyak. Tadi kat sini kita dah ada apa? Malang tidak berbau. Kita dah ada peribahasa kan? Okay. Kat sini pun kita dah ada. Sediakan payung sebelum hujan. Sentiasa bersedia. Dah ada. Jadi, dah 2 cukup lah. Okey. Okay. Kesimpulannya, penutup. Ini pun dah lebih 120 Tengoklah. Kesimpulannya, kita ataupun keselamatan diri di rumah merupakan tanggungjawab semua ahli keluarga. Bukannya mak saja, bukannya ayah saja kena jaga rumah. Semua kena bertanggungjawab menjaga keselamatan diri di rumah. Kesimpulannya, keselamatan diri di rumah merupakan tanggungjawab semua ahli keluarga. Okay. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Okay. Boleh juga. Tak nak masuk pun tak apa. Okay. Kesimpulannya, keselamatan diri di rumah merupakan tanggungjawab semua ahli keluarga. Kita perlu berwaspada dan sentiasa berhati-hati.
di mana sahaja kita berada. Okay. Hati-hatilah. Okay. Okay, nampak? Kita nak tengok berapa perkataan ni. Contoh ni perkataan ni. Okay. Mari saya kira. Okey, 140. Okey. Macam ni pun tak perlu nampak. Ni ringkas kan ni. Okey. Ini dia punya isi tadi. Dilarang berkongsi maklumat penting. Okey. Ini tajuk pertama. Okey, siapa nak screenshot, siapa nak apa boleh ambil Dari karangan kita boleh nilai murid itu macam mana sebenarnya. Okay, dia tu matang ke, tak matang ke, macam tu. Kita boleh nilai dah murid tu macam mana. Okay, jadi kamu kena bersedia. Okay, jom kita pergi pada tajuk kedua kita pada malam ni. Okey, jom kita tengok tajuk kedua. Okey, saya juga akan ajar contoh karangan cerita, karangan penceritaan Okey. Contoh karangan penceritaan. Okey, ini karangan keselamatan. Okey. Sekarang kita bincang tajuk karangan kedua. Tak semua saya ajar tulis ya. Kalau saya ajar tulis semua, tak sempat kita nak bincang tajuk. Jadi kita nak bincang tajuk. Ni cara menulis. Okey. Kita nak bincang tajuk. Okey, seterusnya. Okey. Keselamatan di sekolah. Okey. Apa penting dia? Keselamatan di sekolah, patuhi peraturan sekolah, ikut arahan guru, jangan berlari menolak di tangga ataupun di koridor, sesa dahulu pendapatan secara kemudian tidak berguna, gunakan alat sukan betul di stor sukan, okey. Jangan bawa barang yang berbahaya ke sekolah, barang tidak berbau. Nampak? Dia gunakan isi yang sama. Okey, rangka karangan. Sekolah merupakan tempat untuk kita menimba ilmu pengetahuan. Keselamatan sangat penting untuk suasana pembelajaran yang harmoni. Okey. Awak boleh menggunakan pendahuluan. Baru-baru ini, kita sering mendengar berita tentang kemalangan yang berlaku di kawasan sekolah. Boleh beri contoh perkara yang berlaku pada minggu lepas kan, yang murid jatuh dalam tangki kumbahan tu pun di sekolah. Jadi bahaya. Okey. Sekolah merupakan tempat paling selamat untuk murid-murid belajar, menimba ilmu. Okey, baik. Seterusnya, terdapat beberapa peribahasa dia apa tadi kat pendahuluan ni? Tak ada, okey. Patuhi peraturan dan hormat guru. Sebagai seorang murid, kita perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Antara peraturan sekolah yang wajib kita patuhi ialah pemakaian.
Okey, kita perlu memakai pakaian sekolah yang lengkap berserta kasut sekolah. Jika berada di sekolah, kita tidak boleh melakukan perkara yang mencederakan diri kita ataupun rakan-rakan. Okey, pun boleh masuk situ Okey. Ketika berada di padang, kita perlu memakai pakaian yang sesuai, iaitu baju sukan dan kasut sekolah. Guru tidak akan membenarkan murid untuk bersukan sekiranya mereka memakai baju yang tidak sesuai. Okey, nampak? Itu isi 1, isi 2. Kita perlu berdisiplin. Okey. Kita perlu berdisiplin. Ketika berada di kawasan tangga dan koridor sekolah kita. Okey. Malang tidak berbau. Kemalangan boleh berlaku akibat daripada kecuaian murid-murid. Okey. Malang tidak berbau, kecuaian boleh berlaku akibat daripada murid-murid, perbuatan murid-murid. Okey? Murid-murid juga tidak boleh bergurau atau bermain di kawasan yang bahaya. Di kawasan tangga, koridor dan sebagainya. Okey? Itu isi 2. Sesat dahulu pendapatan, sesat kemudian tidak berguna. Oleh itu, kita mestilah mengambil langkah berjaga-jaga untuk menjaga keselamatan. Okey, seterusnya. Gunakan peralatan sukan dengan selamat. Okey, boleh juga. Ataupun tidak berlari-lari semasa waktu hujan. Pun boleh juga. Ataupun mematuhi papan tanda di sekolah. Contohnya kat sekolah, kat kantin tulis, jangan berlari. Jangan bermain di semak. Jatuh ada semak, jangan main. Mungkin ada ular ke apa kan? Bahaya. Okey. Sebagai murid, kita perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh guru termasuk di bilik-bilik khas. Antaranya makmal sains dan stor sukan. Kita perlu menggunakannya di atas arahan guru-guru kita. Okey. Jika mengambil alatan yang bahaya, kita perlu minta bantuan daripada guru. Okey. Biar lambat asalkan selamat. Itu peribahasa dia. Okey. Baik. Penutup. Semua warga sekolah perlu bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan diri murid-murid di sekolah. Okey. Malang tidak berbau. Justeru, kita perlu mengambil langkah jaga-jaga untuk melindungi murid-murid dan seluruh warga sekolah. Okey, sekarang cikgu tak nak tulis karangan ini. Sebab nanti dia sama macam tadi. Saya nak ajar bagaimana karangan kedua. Kan saya dah kata karangan PKSK dia bagi 3. Dia bagi 3. Penceritaan, fakta dan perbincangan. Saya akan cuba bagi kamu 3 contoh malam ni. 3 sekali. Ini contoh karangan fakta. Okey. Contoh karangan penceritaan. Jom tengok. Biasanya dia bagi contohnya cerita lah. Okey, ni keselamatan jalan raya. Okey. Tak sempat bincang ni, saya nak terus bagi tajuk. Keselamatan internet. Ini pun mungkin tajuk-tajuk yang hot. Okey, jom bincang sekejap apa isi dia. Keselamatan internet. Pendahuluan dia. Internet internet besar Internet merupakan satu jalur lebar yang menghubungkan seluruh dunia. Tanpa internet, kita bagaikan hilang arah kerana setiap aktiviti kita pada hari ini menggunakan internet. Itu poin pendahuluan. Okey. Okey. Internet juga boleh menjadi sesuatu yang berbahaya jika disalahgunakan. Okay. Kita harus mematuhi langkah menjaga keselamatan internet. Pertama, kita jangan berkongsi maklumat peribadi seperti alamat, nombor akaun, kata laluan di internet ataupun di mana-mana laman web.
Bak kata pepatah, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Jangan kita berkongsi sesuatu perkara yang buruk, maklumat yang boleh mengakibatkan perkara buruk kepada diri kita sendiri. Apa itu skema? Skema bahasa Melayu apa? Penggodam kan? Jadi dia akan menggalakkan penggodam untuk penyeleweng internet untuk menggodam kita punya akaun. Seterusnya, elakkan membuka pautan mencurigakan. Okey, bila dia kata pautan, awak tak faham. Kalau kata link, awak faham link. Pautan ialah link. Okey. Okey, seterusnya, elakkan membuka pautan yang mencurigakan. Okey. Hal ini demikian kerana kita bimbang akan berlaku penipuan ataupun virus. Jika kita sesar dahulu pendapatan, sesar kemudian tidak berguna. Jika wang kita telah habis diambil oleh penggodam, kita tidak akan dapat apa-apa. Lapor pada ibu bapa dan guru jika ada mesej yang tidak senonoh atau ugutan. Hadkan skrin masa. Okey, ni keselamatan. Okey. Okey, saya tak ajar yang ini. Saya nak pergi kepada karangan penceritaan. Dah sampai. Pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Okey, awak jangan ingat, senang karangan ni. Sebenarnya, karangan penceritaan ni lebih mudah murid terpesong berbanding karangan fakta. Kalau fakta, awak tak boleh terpesong, biasanya salah isi je. Tapi kalau karangan macam ni, awak akan mudah terpesong. Tapi kena hati-hati. Kena ingat tips saya. Tulis tips Cikgu Rahimah bagi ni. Okey, tulis kat sini. Pertama, mesti ada. Okey, pada suatu hari ataupun pada hari minggu yang lalu, pada hari satu hari. Lepas tu kena ada. Kedua, okey, buat nombor lah. Nombor satu mesti ada pada satu hari, pada hari Sabtu, pada apa-apa. Okey, yang kedua mesti ada tiba-tiba. Kalau tidak macam ni, karangan kita akan mudah terpesong. Kalau awak ada 4 ini, awak tak mudah terpesong. Percayalah, awak akan dapat habiskan karangan dengan patah perkataan yang jenak. Okey. Lepas tu, dia ada kemudian. Kemudian, apa? Yang keempat, akhir sekali. Jadi, kalau karangan penceritaan, mesti ada ni. Pada satu hari, pada hari minggu yang lalu, pada cuti sekolah yang lalu. Okey. Apa-apa karangan penceritaan yang sesuai. Janganlah pula karangan hari kanak-kanak. Pada satu hari, tak sesuai lah. Dia karangan cerita. Okey, karangan cerita. Sekarang kita tanya. Setiap orang pasti mempunyai pengalaman yang istimewa. Saya juga pernah melalui pengalaman yang tidak dapat saya lupakan sehingga kini. Ceritakan melata masa tempat pengalaman berlaku. Contoh lawatan ke, menyelamatkan kucing terlibat dalam pertandingan ke, apa lagi? Menyaksikan kemalangan ke, ataupun biasanya lah dia akan bagi benda-benda yang positif. Dia tak akan beri awak melihat kebakaran ke. Sebab jarang. Benda tu jarang berlaku pada murid. Jadi dia tak akan bagi awak tulis lah. Dia akan bagi benda yang positif. Ceritakan kisah kamu membantu rakan yang cedera.
Contoh kawan naik basikal, dia jatuh, kamu selamatkan dia. Tu boleh. Tu logik. Okay. Tak, kalau cerita kalangan kebakaran, okay. Kalau kalangan kebakaran, saya telefon bomba, kemudian saya bantu memadamkan api. Kan tak logik tu. Karangan mesti logik. Okay. Takkan murid 12 tahun boleh padam api. Tak sesuai. Okay. Suasana, mesti ada suasana dan perasaan. Mesti ada perasaan juga ya. Suasana, perasaan mesti ada. Pada awal peristiwa, rasa apa? Gugup, takut, terkejut, panik. Okay. Antara perasaan yang biasa kalau peristiwa yang pelik-pelik ni, panik, gugup, takut, gemetar, terkejut. Tu boleh. Gembira. Kalau nak bercuti, gembiralah. Okay. Peristiwa kemuncak. Apa? Tiba-tiba tadi tu. Apa yang berlaku? Apa yang menarik? Apa yang kamu dapat lihat? Reaksi orang sekeliling. Kamu dapat lihat apa? Lepas tu, pengakhiran dia. Apa akhir kalangan itu? Apa penutup kisah tu? Jangan tak ada penutup. Biasa murid-murid, dia terlampau asyik bercerita sampai dia terlupa nak tutup karangan dia. Itu sampai 300 perkataan tu. Okay? Penutup. Pengalaman tu benar-benar beri kesan dalam. Saya sangat sentiasa mengerti sepanjang hayat saya. Okey. Jom kita tulis. Jangan ni Tajuk tadi apa? Pengalaman. Tulis. Pengalaman yang tidak saya lupakan. Okey. Kalau dia berdapat tajuk ini, dia random, dia bebas. Apa-apa pengalaman pun boleh. Tapi jangan beri pengalaman yang terlalu negatif. Okey. Pengalaman sesat pun boleh. Pengalaman yang tidak dapat saya lupakan. Okey. Bagaimana kita nak buat? Tadi saya kata pada suatu hari kan. Boleh guna tu juga ataupun semua orang mempunyai satu kisah yang tidak dapat dilupakan. Begitu juga dengan saya. Semua orang mempunyai satu kisah yang tidak dapat dilupakan. Begitu juga dengan saya. Kisah ini, boleh tulis. Berlaku semasa saya berumur 10 tahun. Okey. Baru masuk pada satu hari. Pada cuti sekolah. Kejadian itu berlaku semasa cuti sekolah. Pada satu hari, pada kejadian itu berlaku semasa cuti sekolah. Pada satu hari, ibu bapa saya tiada di rumah. Ni orang nak cerita tentang masa ibu aku tak ada kat rumah. Lepas tu ada kejadian buruk berlaku di rumah jiran. Lepas tu kamu buat apa? Okay. Tu kamu nak cerita. Kejadian berlaku semasa sekolah. Pada satu hari, ataupun ni boleh cerita menyelamatkan anak kucing, menyelamatkan kawan naik basikal ke apa ke boleh. Tapi ini saya pilih dia cerita tentang semasa mak tak ada kat rumah. Lepas tu mak dia pesan jangan main kat luar. Tapi dia degil, dia main juga. Lepas tu apa jadi pada dia? Okay, jom tengok. Kejadian itu berlaku semasa sekolah. Satu hari, saya tinggal di rumah bersama kakak saya.
Ibu telah berpesan supaya jangan keluar rumah. Boleh buat peribahasa tak? Boleh. Kerana malang tidak berbau. Okey. Tiba-tiba, tadi kan saya kata, apa misalnya satu hari, tiba-tiba, baru datang pada cerita tu. Tiba-tiba, Amir datang ke rumah saya untuk mengajak saya bermain. Pada waktu itu, cuaca seperti akan seperti hujan akan turun. So mendung lah. Saya menolak ajakan Amir untuk ke Padang. Namun setelah dipujuk, saya bersetuju untuk menemani Amir di Padang sekolah. Padang sekolah. Padang permainan. Okey, seterusnya. Saya tidak memaklumkan perkara itu kepada ibu bapa saya. Dah tiba-tiba, dah kemudian tak? Tiba-tiba, Amir datang rumah saya. Okey, kita baca balik. Semua orang punya satu kisah yang tidak dapat dilupakan. Begitu juga dengan saya. Kisah ini berlaku semasa saya berumur 10 tahun. Kejadian ini berlaku semasa cuti sekolah. Satu hari, bapa saya tiada di rumah. Saya tinggal bersama kakak saya. Ibu telah berpesan supaya jangan keluar rumah kerana malam tidak berbau. Tiba-tiba, Amir datang ke rumah saya untuk mengajak saya bermain. Pada waktu itu, cuaca seperti hujan akan turun. Saya menolak ajakan Amir untuk ke Padang. Namun, setelah dipujuk, saya bersetuju untuk menemani Amir di Padang. Saya tidak maklumkan pada itu kepada ibu bapa saya. Tiba di Seleko, saya terjatuh basikal kerana dilanggar oleh sebuah motosikal yang hendak keluar simpang. Contohnya. Saya tidak tiba di Seleko, saya terjatuh basikal kerana dilanggar oleh sebuah motosikal yang hendak keluar simpang di taman saya. Okey. Saya tidak sedarkan diri. Jatuhlah. Okey. Apabila tersedar, saya telah berada di hospital. Saya berasa sangat takut. Memanglah takut, takkan orang tu berani dah orang tidur di hospital kan. Saya terkejut. Okey, nampak tak cerita dia? Dah nampak tak cerita dia? Murid sekarang ni masalahnya dia tak pandai nak create cerita sebab kita tak mau baca. Okey, awak kalau tak baca, awak kan ada tengok cerita Pepin, ada tengok cerita Ejen Ali, ada tengok cerita apa-apa. Daripada penceritaan digital pun kita boleh create cerita kita. Okey, boleh cilok idea-idea cerita tu untuk buat karangan. Tapi jangan panjang sangat. Nampak tak? Cikgu tak ada melirik pun. Saya jatuh, tiba-tiba luka patah kaki. Saya sedar nampak ramai orang keliling saya. Tak perlu panjang-panjang, terus pergi hospital saja. Okey?
Saya tidak sedarkan diri. Tersedar saya berada di hospital. Saya berasa sangat takut. Saya meminta maaf kepada ibu kerana tidak mendengar nasihat ibu supaya jangan keluar rumah. Saya berasa sangat menyesal. Nampak? Dengan kejadian itu. Saya bersyukur kerana tidak mengalami kecederaan yang serius. Okey. Kisah itu tidak dapat, nampak? Dia pergi tajuk balik. Tidak dapat saya lupakan. Dan akan menjadi pengajaran. Nampak? Kepada saya. Okey. Sekarang cikgu nak cuba. Okey, jom tengok. Seluruh karangan ni saya... Okey. Semua orang punya satu kisah yang tidak dapat dilupakan. Begitu juga dengan saya. Kisah ini berlaku semasa saya berumur 10 tahun. Kejadian itu berlaku semasa cuti sekolah. Pada suatu hari, nampak tak? Ada sini. Okey, mesti ada mula dia. Ibu bapa saya tiada di rumah. Saya tinggal di rumah bersama kakak saya. Ibu telah berpesan supaya jangan keluar rumah kerana malang tidak berbau. Tiba-tiba, nampak? Ada pada kisah dia. Dia nak pada poin utama cerita ni. Amir yang ajak dia keluar. Amir datang ke rumah saya untuk mengajak saya bermain. Pada waktu itu, cuaca seperti hujan akan turun. Saya menolak ajakan Amir untuk ke padang. Namun, setelah dipujuk, saya bersetuju untuk menemani Amir di padang. Saya tidak maklumkan kepada ibu bapa tentang perkara ini. Tiba di sekolah, seleko, saya terjatuh basikal kerana dilanggar oleh sebuah motosikal yang hendak keluar simpang di taman saya. Saya tidak sedarkan diri. Okey. Mana kemudian? Ada kemudian tak? Boleh masuk sini. Kat sini boleh. Kemudian, tiba di seleko. Nampak? Tertinggal tadi. Kemudian, tiba di seleko, saya terjatuh. Apa pada kesinambungan cerita tadi tu? Lepas tu sampai dia jatuh. Tersedar pada di hospital. Minta maaf pada ibu. Tidak mengenal cakap ibu. Saya berasa sangat menyesal. Akhirnya, saya berasa sangat menyesal dengan kejadian itu. Okey. Saya bersyukur kerana tidak mengalami kecederaan yang serius. Kisah itu menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan dan mengajar kepada saya. Nampak tak? Ini saya rasa lebih 150 ni. Contoh, karangan penceritaan. Jika ada 4 ni, kita tidak mudah terpesong. Contoh karangan lain ialah terjumpa anak kucing di longkang. Bagaimana kita nak buat? Okey. Pada satu hari, semasa perjalanan pulang ke sekolah, dari sekolah, saya terdengar suatu bunyi yang pelik. Okey. Okey. Bunyi itu seakan-akan suara kucing mengiau. Baik. Ada siapa nak tanya, boleh tulis dekat chat Ada soalan boleh tanya dekat chat, okey?
Okey. Tadi contohnya karangan penceritaan kedua saya bagi contoh terjumpa anak kucing. Semasa pulang dari sekolah, kamu jumpa seekor anak kucing. Ceritakan kisah kamu dengan anak kucing itu. Jadi awak rekalah cerita. Terjumpa anak kucing kat longkang, lepas tu keadaan dia macam mana, lepas tu bawa dia pergi buat mendapatkan rawatan, jaga dia dengan baik, mandikan dia, dia bagi nama pada dia. Okey, dan seterusnya sampailah kisah tu kucing itu berjasa pada awak. Macam tu. Okey, kena ada penceritaan yang sesuai. Okey, dapat? Okey. Okey, baik. Ini karangan penceritaan pertama. Okey, pengalaman menyertai aktiviti perkemahan. Apa poin dia? Okey, sangat teruja. Sekolah menganjurkan perkemahan. Sangat teruja kerana pengalaman perkemah. 1. Tiba di tempat perkemahan, mendirikan khemah bersama rakan. Taklimat, keselamatan, pembahagian kumpulan, suasana ceria, penuh semangat. Aktiviti menarik, ikatan dan simpulan, gotong royong, malam kebudayaan dengan persembahan kumpulan. Okey. Pengalaman baru, okey. Penutup. Okey. Pengalaman mancing. Pengalaman mancing bersama keluarga pun mungkin boleh masuk juga karangan macam ni, okey. Banyak tajuk karangan yang lain. Baik. Sekarang ni saya nak ajar kamu bagaimana isi karangan. Okey. Isi karangan pula. Isi karangan. Isi karangan ni perlu kamu perlu tahu poin karangan barulah kamu boleh tulis. Kadang-kadang kita jadi blank, tak tahu nak tulis apa sebab kita tidak membaca. Kalau kita tak baca, kita memang akan masalah untuk menulis. Kebaikan dan keburukan telefon pintar dalam karangan pelajar. Kebaikan dan keburukan telefon pintar dalam karangan pelajar. Okey, sekarang saya akan kongsikan okey, tajuk karangan kita kebaikan dan keburukan telefon pintar dalam karangan pelajar. Okey, kita nak kongsikan. Okey, nampak tak? Okey. Kebaikan dan keburukan penggunaan telefon pintar. Okey, pendahuluan dia. Penggunaan telefon pintar dalam kalangan pelajar semakin meluas. Membawa pelbagai kebaikan dan keburukan. Jadi memahami kedua-dua aspek ini penting untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak. Inilah pendahuluan.
Okey, kebaikan telefon pintar. Pertama, dapat mengakses maklumat. Okey, dapat mengakses maklumat. Okey, kita boleh mengakses maklumat. Sekejap ni apa ni? Okey. Dapat mengakses maklumat. Okey, telefon pintar memudahkan pelajar mengakses maklumat dan sumber pendidikan. Awak boleh masukkan. Pada hari ini terdapat pelbagai aplikasi pendidikan yang ada di pasaran. Jadi kita boleh gunakan. Okey, kita boleh gunakan aplikasi apps. Okey, bahasa Melayu dia apps. Bahasa Inggeris dia app, bahasa Melayu dia aplikasi yang boleh membaiki proses pembelajaran dan pendidikan. Okey, seterusnya, kemudahan komunikasi. Okey, telefon pintar juga boleh membantu kita untuk memudahkan komunikasi. Pelajar dapat berkomunikasi dengan rakan dan guru dengan mudah. Contohnya untuk bertukar-tukar nota, bertanya soalan, okey, melakukan perbincangan kumpulan dengan hanya aplikasi seperti WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Okey? Pengurusan masa. Aplikasi pengurusan masa dan kalender. Dengan adanya telefon pintar, murid-murid boleh menguruskan masa. Okey, dengan meletakkan tarikh di kalender yang terdapat di telefon. Okey, dapat bantu pelajar merancang jadual untuk aktiviti yang lebih efektif dan meningkatkan kecekapan. Okey. Keburukan gangguan ketagihan. Okey, ini keburukan dia. Keburukan telefon pintar apa? Gangguan semasa belajar, ketagihan media sosial. Kesimpulannya, telefon pintar banyak faedah dalam pendidikan dan komunikasi, tapi juga bawa risiko seperti gangguan dan masalah kesihatan. Okey, penggunaan yang bijak perlu untuk memanfaatkan teknologi. Ini contoh karangan perbincangan. Telefon pintar memberi kebaikan kepada murid. Bincangkan. Bincanglah ni. Inilah cara dia. Okey, betul. Cara dia ialah telefon pintar banyak bagi maklumat, menyebarkan idea, menggunakan aplikasi pendidikan. Itu semua penggunaan telefon pintar. Okey, sekarang kita nak pergi kepada tajuk karangan yang lain. Okey, saya nak tengok seterusnya. Okey. Okey, jom kita tengok tajuk karangan seterusnya. Saya akan kongsi sebanyak mungkin dengan kamu hari ini perkongsian tentang tajuk-tajuk karangan supaya kamu banyak idea. Banyak idea untuk menulis. Saya tak nak awak tak ada idea. Masalah murid utamalah idea. Datangkan idea tu bukan benda yang mudah untuk murid ya. Jadi hari ni saya akan kongsikan pada kamu seberapa banyak idea yang boleh kita tulis dalam karangan. Okey. Okey. Lihat sekarang tajuk karangan seterusnya. Ini semua sekolah ada karangan ini, biasanya dengan karangan ini kan. Jom kita tengok. Ramalan artikulasi penulisan. Tajuk 6. Program kita semula di sekolah saya. Okey. Pendahuluan. Sekolah saya mengadakan program kita semula demi menjaga alam sekitar.
Program ini amat baik dan memberi banyak faedah kepada murid-murid untuk menjaga alam sekitar. Alam sekitar merupakan anugerah Tuhan yang paling berharga kepada kita, yang perlu kita jaga. Tu karangan, itu pendahuluan. Okey. Pertama. Okey. Mengasingkan bahan buangan. Okey, murid-murid diminta membawa bahan buangan ke sekolah seperti botol, plastik, kaca, surat khabar, majalah dan sebagainya. Murid-murid mengasingkan bahan-bahan itu mengikut kategori. Justeru dapat memupuk disiplin murid. Contohnya botol plastik dalam tong biru. Okey. Seterusnya, okey, kita punya slide itu seterusnya. Okey. Program ini dapat mengurangkan pencemaran. Kita semula dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar kerana sampah yang di kita semula tidak dibuang merata-rata. Okey. Contohnya, kertas lama boleh diproses. Bak kata pepatah, alah bisa, tegal biasa. Okey. Kita dapat mengurangkan kuantiti sampah yang akan dibuang dengan kitar semula. Seterusnya, mengutip dana. Program kita semula ini boleh mengutip dana kerana barang-barang yang dikumpulkan akan dijual. Okey, hasil jualan itu dapat dimasukkan dalam tabung sekolah yang akan digunakan oleh murid-murid. Murid-murid perlu rajin berusaha untuk memenuhkan tong kita semula. Memupuk. Program kita semula ini dapat memupuk kesedaran cinta alam sekitar. Okey, melatih murid lebih bertanggungjawab. Okey. Contohnya kempen kebersihan hijau dan sebagainya. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kesimpulannya, perlu diteruskan agar bumi kita terpelihara dan tiada pencemaran. Okey, itu isi tentang kita semula. Ni awak tak nampak awak snap je. Okey, tak sempat awak snap je. Pengalaman bercuti di kampung. Ada orang kata, saya tak ada kampung. Ataupun saya tak, nenek saya rumahnya dekat bandar. Dekat rumah taman, rumah banglo. Tak ada pengalaman pulang ke kampung. Kamu boleh ambil pengalaman orang lain dan jadikan cerita kamu. Contoh dalam cerita Pepin kan, ada kampung kan. Ada Tok Dalang. Jadi kamu create cerita kamu sendiri gunakan pengalaman Upin dan Ipin tu. Okay? Boleh. Dia takkan tanya, betul ke kampung awak kat sini? Tak ada. Awak sendiri buat. Okay? Cuti sekolah yang lalu. Pada cuti sekolah yang lalu, saya telah mengikut datuk dan nenek, datuk ibu bapa pulang ke kampung, datuk dan nenek. Kampung datuk dan nenek saya terletak di Johor Bahru contohlah, ataupun di Batu Pahat, Johor. Boleh snap Yang ni boleh salin. Oh, betul. Jangan tahu tu macam. Okey. Suasana damai, udara segar. Contoh, sawah padi menghijau, sejuk mata memandang. Okey, ada sawah pula. Okey. Okey, saya tiba di kampung datuk dan nenek pada jam 8 pagi. Suasana di kampung datuk dan nenek sangat hijau dan mendamaikan. Udara segar. Kalau kampung dekat Johor, letaklah tepi-tepi tu ada pokok-pokok kelapa, ada pelbagai kebun-kebun sayur atau kebun tanaman, haiwan-haiwan ternakan, ada sungai, sejuk mata memandang. Okey, suasana di kampung datuk saya sangat nyaman. Udaranya segar. Di hadapan rumah datuk terdapat kebun sayur yang menghijau. Okey. Datuk dan nenek menyambut kami sekeluarga dengan gembira. Okey, masuk isi 2. Setelah makan tengah hari bersama-sama, saya membantu datuk dan nenek melakukan kerja rumah.
Iaitu saya memetik buah mangga, menyapu halaman rumah, okey. Membuang sampah dan sebagainya. Apa benda yang membantu nenek lah. Okey, kat rumah tu buat. Okey. Kami melakukan kerja bersama-sama. Sebab kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Semasa melakukan kerja, kami berbual-bual dengan datuk dan nenek. Okey. Aktiviti seterusnya. Aktiviti bersama sepupu. Bermain permainan tradisional. Contoh gasing congkak. Tak kenal maka tak cinta. Pada waktu petang, saya pergi ke rumah sepupu saya yang terletak di sebelah rumah nenek. Mereka mengajak saya bermain permainan tradisional iaitu gasing. Saya tidak pernah bermain gasing. Mereka telah mengajar saya cara bermain gasing. Bak kata patah, tak kenal maka tak cinta. Saya akhirnya bertambah minat untuk mengetahui permainan tradisional. Okey. Pada waktu malam, nampak? Nenek menghidangkan makanan yang enak untuk kami sekeluarga. Okey. Kami makan hidangan yang kami rindukan iaitu kari ayam nenek. Nampak? Boleh create ayat sendiri. Sesungguhnya masakan nenek memang tidak pernah berubah dan sentiasa saya rindukan. Macam tu. Kami makan bersama-sama keluarga sambil berbual mesra. Nampak? Tutup dia, percutian di kampung sangat menyeronokkan dan menenangkan fikiran. Saya berjanji untuk pulang ke kampung lagi pada cuti sekolah yang akan datang kerana dapat mengisi masa lapang saya dengan perkara yang berfaedah. Dah siap. Okey. Pengalaman pergi ke pesta buku. Okey, next. Seterusnya. Ada lagi tak kalangan lain? Ini. Ini mungkin keluar. Okey. Pengalaman menyertai pertandingan bercerita ataupun pertandingan apa-apa pertandingan di sekolah. Ceritakan pengalaman menyertai pertandingan di sekolah. Ni biasa ni sebab biasa dengan murid ni. Saya sangat meminati pertandingan bakat co-akademik kerana saya sangat suka bercerita. Saya pernah mewakili sekolah dalam pertandingan bercerita. Peringkat sekolah. Okey. Latihan daripada guru. Gementar di pentas, penyampaian cerita, kemenangan. Nampak tak flow cerita dia? Okey. Cikgu Saleha bagi nama telah melatih saya untuk pertandingan bercerita. Cikgu Saleha merupakan guru yang berpengalaman mengajar bercerita. Saya belajar intonasi, okey, dan gaya penceritaan yang baik. Setiap petang saya ke rumah cikgu untuk belajar bercerita. Bak kata pepatah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Okey. Hari pertandingan pun tiba. Jangan panjang-panjang terus je. Hari pertandingan pun tiba. Saya berasa sangat gementar menunggu giliran bercerita. Saya melihat ramai penonton berada di bawah pentas menyaksikan peserta bercerita. Tibalah giliran saya untuk bercerita. Saya berasa sangat takut. Jantung saya berdegup kencang. Okey. Tapi saya yakin saya telah bersedia untuk menyampaikan cerita dengan yakin. Okey. Saya menyampaikan cerita yang bertajuk kisah si buta kehilangan tongkat contohnya. Contoh cerita dia Ibu Syurga. Ataupun cerita dia Lelaki Mulia. Contohnya. Okey, cerita apa-apalah bagi nama tak kisah. Okey. Saya menyampaikan cerita saya dengan penuh nada, intonasi yang menarik. Okey. Saya lihat para hakim begitu tekun menonton, menyaksikan saya menyampaikan cerita. Ada juga yang mengalirkan air mata kerana kesedihan. Nampak tak?
Okey, saya berusaha bersungguh-sungguh menyampaikan cerita saya dengan baik sehingga selesai. Boleh guna pasdak ke? Boleh. Boleh. Boleh guna apa-apa teknik yang cikgu kamu ajar. Tak kisah. Okey, asalkan ingat step dia punya point dia jangan lebih pada 150 patah perkataan. Jangan beri 100 lah 150. Okey. Kemenangan. Tibalah masa yang dinantikan iaitu pengumuman keputusan. Saya berasa sangat gementar dan berdebar-debar. Okey. Okey. Akhirnya saya telah diumumkan sebagai juara pertandingan bercerita. Tak apa, awak boleh snap snap je. Okey. Pertandingan bercerita. Saya telah mendapat tempat pertama dalam pertandingan ini. Saya merasakan hadiah ini sangat bermakna untuk saya dan cikgu. Macam tu. Saya cikgu sangat bangga dengan kejayaan saya. Tak ada. Hidayah tak ada rumusan, Hidayah. Saya sambil-sambil saya jawab Okey. Kesimpulannya, menyertai pertandingan seperti ini dapat meningkatkan keyakinan saya dan dapat membantu saya menjadi pelajar yang lebih berani. Macam tu. Karangan PKSK, okey, kita ada masa 5 minit lagi. Karangan PKSK, saya ulang balik. Okey, boleh tanya. Karangan PKSK ada 3. Awak kena pilih satu je. Kena pilih satu saja karangan dia. Okey, tajuknya karangan penceritaan, karangan fakta, karangan perbincangan. Kadang-kadang dia bagi keperihalan. Contohnya Hari Guru. Cikgu, apa tajuk ini? Okey, kalau terlebih, kena potong markah ke? Tengok, dia bukan macam UPSR dulu, okey? Dia hanya tengok berapa persen awak punya. Dia ambil 10% daripada kaedah penceritaan. Ingat poin saya je. Pertama, pendahuluan. 3, isi. Huraian, contoh, penutup. Dah. Jangan fikir yang lain-lain. Okey, mesti ada isi. Mesti ada huraian, contoh. Peribahasa tu bonus. Peribahasa itu bonus dalam karangan. Karangan perbincangan. Telefon pintar lebih baik. Karangan benar. Cikgu, saya pilih fakta lagi baik. Boleh. Adam, boleh Adam. Cuba slide ke atas. Pengalaman. Karangan cerita tak habis salin. Okey. Nanti saya minta admin sharekan Tulis karangan guna pensel atau pen? Guna pensel. Bawa alat tulis. P pendahuluan. Okey, betul. Selain itu, sebenarnya boleh. Itulah maksud pasdak. Boleh. Okey, boleh gunakan pasdak ke apa benda tips yang cikgu-cikgu bagi. Boleh. Tak ada salah. Tak ada pun. Oh, tak boleh. Kita kena ikut syarat. Tak boleh. Ya, karangan ada 3. P ada 1. Karangan perbincangan macam mana? Contoh karangan perbincangan. Sekolah di bandar lebih baik daripada sekolah di desa, contohnya. Murid-murid, pendidikan digital sangat menarik. Bincangkanlah. Betul, kerana banyak aplikasi. Tapi kalau tak yakin, jangan buat karangan tu. Buat karangan fakta ataupun karangan cerita. Okey, karangan cerita yang biasa dengan murid. Jangan buat karangan yang pelik. Macam mana nak buat karangan fakta? Boleh. 2 baris boleh. Dia tak kata pun kena 3 baris. Kena 2 baris. Tak semestinya. Tak apa, boleh lebih. Okay. Okey, sebelum saya end saya punya ni. 1. Kalau katakan 1 je. Okey, tak potong markah pun. Tapi kena jangan lebih pun. Tulis jangan lebih sangat.
Kalau lebih nanti dia akan jadi macam kita punya persen tu kurang lah. Okay. Nanti dia kata, budak ni bagus tapi banyak sangat akan dia punya isi dia ni. Macam tu. Okay. Saya akan share last sekali. Cikgu akan share balik tentang karangan. Karangan fakta macam mana nak buat. Kalau kamu rasa tak cukup apa? Ini cakap dengan admin nak kelas lagi. Nanti admin buatkan kelas lagi untuk apa? PKSK ni untuk praktikul penulisan. Jangan spam benda bukan-bukan. Okey, Nur Amirul. Beza simpulan bahasa dengan peribahasa. Peribahasa tu termasuk semua. Simpulan bahasa tu yang 2 perkataan. Hidung tinggi, telinga lintar, semua tu peribahasa. Kalau yang peribahasa itu simpulan bahasa. Yang peribahasa bagai aur dengan tebing, semua tu termasuk dalam peribahasa perumpamaan. Semua okey ni. Okey. Karangan ni ada 3, penceritaan, perbincangan, fakta. Okey. Okey, karangan dengan fakta. Okey. 5 minit untuk tulis rangka. Mesti tulis rangka, wajib. Tulis rangka wajib. Okey, soalan apa? Bak kata patah penting ke? Bak kata pepatah tu, itu bonus. Ada markah. Memang ada markah untuk tu, untuk betul. Kalau peribahasa, karangan kita lebih cantik, lebih best. Okey. Ni dia. Masukkan 1-2 peribahasa dalam karangan. Okey. Jangan ulang isi. Jangan ayat pembukaan tak cantik. Okey. Isi tak ada kaitan dengan kena soalan. Wih, banyaknya soalan. Ya Allah, lajunya. Saya dah tak boleh baca banyak sangat. Okey semua. Semoga perkongsian saya ini dapat membantu kamu dalam menjawab PKSK. Ingat, tulis karangan mesti ada isi, 3 isi, huraian, contoh. Boleh? Okey semua. Terima kasih. Bye.